tak dia reject. Over yang ni pun sama. Ada lagi kena bayar ke tadi? Tak ada, free je. Free of charge. Tak balik. Dia sebenarnya kalau ikut kaedah dalam mushaf banyak salah dia. Ni salah kalau ikut dalam mushaf ni salah. Yang ni pun salah. Kalau ikut mushaf, yang ni pun salah. Kalau ikut mushaf. Ni pun salah. Mana ada? Sebab dia tak ada hamzah sini. Macam mana kita nak beza Komariah dengan Samsiah? Syamsiah di dalam bilik. Kalau ikut kaedah Resab Usmani dalam mushaf memang banyak salah lah. Bila abang kau marah aku nanti. Ini tak ada hamzah. Dia cakap dengan abang tolong lupuskan ya. Hari tu yang kita pergi yang tu recommended by Kak Neng lah. Tu okey, tak ada masalah. Hopefully lah. Inilah Bima. Memang Bima. Tapi kalau orang yang tak pandai baca, dia akan baca apa ni? Dia akan baca huruf apa? Ain. Ikut kaedah. Yang ni pun semua salah. Kalau ikut kaedah. Sebab dia punya saiz sama dan dia letak sebaris dengan ni. Dan kira-kira 3 ni ayat Al-Quran. Dia kalau nak buat, kalau nak ni sama ada kecil saiz ataupun dia letakkan bawah. Itu ikut kaedah penulisan font yang betul.